So owner minta betulkan balik lah ni plug ni. Nampak ni, dia ke dalam ni, lubangnya terlampau besar. Masa orang ni lah, orang ni potong apa ni, tiles ni. Nampak ni. So nanti kita betulkan balik, bagi kemas balik. Nampak ni dah tenggelam. So nanti kita kemaskan balik Alright. Okay, nampak kita dah settle. Beza dengan yang tadi so soket pun kita tukar. Kita tukar jenis yang Swiss besar ni, baru cantik. So kita ada pakai dia punya ni lah, platform dia bagi kemas akan cantik macam ni. Right, so go. Okay, lurus soket dia. Okay, ngam cun. Pak, macam ni lah buat kerja bang. Bagi cun-cun bang kat customer. Bawa kita pun kadang tengok kalau benda macam tu kan, sakit mata tengok, sakit hati nak guna. Ni bawa cun. Alright, alhamdulillah.